tengok ya Allah, kesiannya mak aku. Lepas tu bagi produk flavor, and then mak dah call cakap sekarang solat dah boleh berdiri. So syukur sangat-sangat. And then hari semalam pun dapat testimoni daripada downline. Dia pun share 11 bulan tak solat duduk atas kerusi, and then semalam dia solat dah boleh berdiri. So hebatnya produk kita Forever kan. Okay, so kat sini Aira nak share juga karakter orang-orang yang berjaya. Okay, orang-orang yang berjaya kan. Okay, so yang pertama kita kat Forever ni kita dah ada sistem BOI yang kata dah the best. So kita kena speed. Sebab kita semua dah ada kan Sifu, kita dah ada proven success daripada Sifu, MDM kan. Jadi kita kalau based on business lain pun dia mesti cakap fast action, fast result. So kita kena bertindak cepat untuk kita dapat result tu dengan cepat.